pakai si shipping je. Dulu boleh, sekarang tak dapat guna flight. Ya betul bang, dulu boleh, sekarang tak boleh. Untuk korang yang mana Sabah Sarawak nak grab battery flight capacity ni, kita dah tak boleh post guna flight dah. Sekarang kena guna si shipping, ekonomi shipping. Itu law terbaru, jadi kita kena follow je. Untuk korang yang mana Sabah Sarawak nak order battery flight capacity ni, ingat kena pilih si shipping ataupun ekonomi shipping. Kalau korang pilih standard shipping, kita akan auto cancel, korang kena buat order yang baru. Atau nak lebih mudah, korang terus pergi dekat platform lagi satu tu, tak perlu nak pilih option shipping, dia akan auto pilihkan untuk korang. So guys, untuk korang semenanjung, jangan pula tak grab, korang pergi grab juga battery flight capacity ni. Sampai bila korang nak kena tahan cas pun sehari 4, 5, 6, 7, 8 kali, yang mana bateri cepat habis, bateri kembung, bateri dah keluar servis, nak kena pinjam power bank kawan. Bateri flight capacity ni yang mana kapasiti lagi besar daripada ori, bateri pun dapat tahan lebih lama. Untuk iPhone 12 ke atas, jangan risau, boleh diagnose akan net use, tak ada keluar non part, tak ada keluar verify part. Battery health ada untuk semua model, korang jangan risau, tak perlu setting apa-apa untuk naik battery health. Okey, tinggal PMP je. Yang mana nak jimat, nak pasang sendiri, kita bagi waterproof seal ataupun guard LCD, dan juga set tu 10 biji lengkap jimat, korang boleh pasang sendiri, tinggal tunggu barang sampai dekat rumah je. Yang paling penting, Anda Komputer Handphone bagi 3 bulan warranty. Kalau ada apa-apa isu, terus kontak kita, kita akan hantar bateri yang baru. Korang tak perlu nak keluarkan apa-apa kos untuk kita post bateri yang baru guys. So guys, tunggu apa lagi, ada free shipping, ada discount, terus check out. Okay, ciao.